Selalu orang yang sakit pinggang kan, dia banyak suka awak. Dia duduk atas katil ke, bawah rantai ke, dia tekan macam ni, dia pusing. Oh, you dengar tak? Itu bunyi prak. Okey, lepas tu dia buat sini. Oh, prak. Oh, itu bunyi turang. Tapi dah, dia tak tahu bunyi-bunyi ini sebenarnya adalah tidak bagus. Kalau dia selalu buat ini, dia punya sakit pinggang lebih lenguh. Kenapa? Sebab mungkin dia punya alignment sudah lali tau. Cara yang betul adalah, seterus saya akan tunjuk. Kalau boleh, dia boleh buat senaman. Buat senaman apa? Ini kaki, dia letak di sebelah kanan. Lepas tu, gunakan dia punya tangan untuk tarik. Untuk melegakan urat sciatica sini. Kalau you sudah tarik, urat sini sudah lega, masa sini sudah lega, automatik you punya pinggang mesti kurang lenguh punya. Kalau ada masalah lenguh-lenguh pinggang, jangan buat macam tadi saya buat itu tersebut lah. Kalau sudah buat ini senaman, sudah kurang lenguh, you boleh bagi saya tahu. Kalau sudah buat ini, masih ada masalah tersebut, jangan risau. You ulang pagi 5 set, malam 5 set. Dan seterusnya, kalau masih ada lagi, you boleh datang ke SK Wellness, kita boleh tolong bantunya.